kita hadir di depan pekarangan Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Selangor, di mana kita hadir untuk membawa surat representasi dan surat mohon satu pertimbangan supaya satu siasatan dapat dijalankan berkaitan dengan dua kes yang berkaitan dengan satu syarikat vending machine dan satu lagi syarikat pelaburan mesin kopi. Kedua-duanya pelaburan yang telah disyaki menipu pelabur-pelabur. Kita mewakili keseluruhan sebanyak 223 mangsa yang mana nilai kerugian mencecah ke 14.2 juta ringgit. Pada peringkat awalnya, laporan telah dibuka di bawah Seksyen 420 jenayah tipu. Ini memberikan kelegaan kepada mereka. Malangnya, pada bulan Jun 2025, terdapat kenyataan daripada bekas Ketua Polis Negeri Selangor, iaitu yang dihormati CP Datuk Husin bin Omar, mengatakan kes itu telah di-NFA oleh Pejabat Bahagian Pendakwaan Negeri Selangor. Pada tarikh 12 Ogos 2025, Datin Kalmizah binti Saleh sendiri, iaitu Pengarah Pendakwaan Negeri Selangor, yang telah memaklumkan bahawa mereka telah menghantar surat kepada pihak berkuasa untuk menjalankan dan melengkapkan siasatan semula. Bermakna ada satu OTI, Order to Investigate. Oleh yang demikian, pada hari ini kita hadir untuk menghantar surat kepada pihak CP Datuk Pahlawan Syazli bin Datuk Kahar, iaitu Ketua Polis Negeri Selangor, untuk meminta maklum balas apakah status siasatan. Saya pun pergi ke dia punya office, dengar lagi penjelasan daripada dia. Hasil negeri punya stamp semua dia tunjuk, kerajaan punya itu apa semua dia tunjuk. Kita pun percaya sama dia, saya pun masuk. Saya dengan isteri saya masuk, wang sebanyak RM80,000. Sampai sekarang tak ada missing. Kita sudah sanksi cakap mungkin ini scam. Saya kena tipu, saya tak mahu orang lain kena tipu macam saya. Kami merayu pihak polis meneliti semula kertas siasatan dan mendakwa individu yang bertanggungjawab di atas jenayah penipuan ini. Kami akan terus bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa sepanjang proses siasatan ini. Kami berharap rayuan kami akan didengari dan tindakan akan diambil segera.